Ibadat untuk Allah. Tuan-tuan sekalian, Ramadan datang, kita ibadat. Keluar Ramadan, kita meneruskan amal ibadat. Di situ manisnya. Sebab itu Uwais Al-Qarni yang beribadat kerana Allah. Dia hidup pada zaman Rasulullah hidup. Tetapi yang ajaibnya, beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Sibuk dengan keluarganya di Yaman, sibuk menjaga ibunya yang sakit. Berkhidmat untuk ibu kerana Allah, jaga keluarga kerana Allah. Tuan-tuan, Nabi hidup di Madinah, tapi Uwais tak pergi. Uwais sayang dengan Allah, Uwais rindu Allah, Uwais sayang Nabi, Uwais rindu Nabi. Rindu dan cinta Uwais sampai kepada Allah, rindu dan cinta Uwais Al-Qarni sampai kepada Nabi. Sehingga Nabi sebut kepada Umar dan Ali, Nabi kata, wahai Umar, sekiranya kamu didatangi seorang lelaki namanya Uwais, minta dia berdoa kepada kamu, kerana doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.